Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag. Cara jaga kereta, ya sekarang contoh. Jadi kita ada satu contoh lagi untuk punca minyak enjin makan. Okey, minyak enjin makan dan berasak lah. Untuk setengah-setengah kenderaan tu dia mungkin berasak dan mungkin dia hilang tanpa jejak. Jadi cerita dia kat sini adalah wear and tear, satu jenis produk lagi yang dipanggil piston ataupun omboh. Okey, ini kepala ni dipanggil piston ataupun omboh, manakala ini dipanggil tangan ataupun rod. Okey, kat bawah ni adalah conrod. Untuk kategori menghilangkan minyak enjin disebabkan benda ni. Okey, satu lagi piston ni, ring piston ni dah haus, dan satu lagi yang kat bawah ni dia panggil untuk ring minyak. So yang kat sini biasanya dia akan jam. Apabila dia jam, dia akan rapat dan boleh mengakibatkan hilangnya minyak enjin lah, serta ada sedikit asap gitulah lebih kurang. Dan satu lagi punca yang memang paling laju hilang minyak enjin adalah disebabkan ni. Okey, dipanggil conrod bearing. Okey, kalau conrod bearing ni makan, jawapan dia memang minyak hitam tu cepat hilang. Lagi satu, dia akan mengeluarkan bunyi krok 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 krok. Bila krok krok tu memang krok selalu dah. Jadi untuk anda semua, selamat menservis kenderaan. Okey, so ini adalah contoh apa itu piston ataupun omboh bagi sebuah kenderaan yang sekiranya mengalami kerosakan boleh mengakibatkan asap dan juga hilang minyak enjin kenderaan anda. Good luck, brother and sister.